Ada kau patut, aku dah lapar. Mai kedai ni, persiapan apa boleh tak buat lagi? Bang, abang datang pukul 12.30 hari. Memanglah kami tak buat persiapan lagi. Kita buka pukul 2. Oh, ya kau. Sorry bang. Memandangkan abang dah datang awal sekarang ni, jom saya tunjuk apa yang saya tengah prepare kat belakang. Jom. First menu yang aku try ni ialah buttermilk chicken rice. Hampa tengok sendiri lah dia punya portion macam mana. Menu kedua yang aku kena ialah creamy tom yum prawn pasta. Menu ni special sikit sebab kombinasi dua tempat iaitu Thailand dan juga Western. Menu seterusnya ni nak sebut dia besar. Fried chicken chop creamy bigly pasta. Oh, berbelit dah. Tetapi hampa tengok sendirilah dia punya portion. Banyak weh. Last menu yang aku kena ni Nepal import jauh iaitu Korean hot spicy chicken chop. Hampa tengok sendirilah dia punya decoration. Memang menyederakan. Sambil makan tu, perkena pula dengan ayak ais bloody red. Oh, memang menyegarkan. Mai makan tengah hari ni, aku sarankan apa ni? Perkena ais mi lemongrass. Senang orang kata, soda herb lah. Ayak yang aku kena ni pula, ais blue ocean. Nama pun macam Mak Saleh. K-Kitchen ni dibuka setiap hari kecuali hari Selasa, dari jam 2 petang hingga 12 tengah malam. Jadi, kalau hampa mai area-area Meru ni, jangan lupa mai ke K-Kitchen.